wadidau. Beras habis, wadidau minta gift. Kau biar betul kita orang Malaysia berebut beras. Kita padi berlambat-lambat lah weh. Orang ini. Aduh. Beras tempatan hilang. Ini solusinya. Orang aduh. Aduh. Tak hanya filem dan musik Indonesia yang populer di negara tetangga, kini fenomena joget wadidau juga ikut merambah ke Malaysia. Lucunya, di tengah krisis beras yang melanda, warga Malaysia malah menjadikan joget tersebut sebagai bahan sindiran ke negaranya. Beras dah habis, lebih baik joget wadidau. Candaan ini viral dan memancing reaksi netizen Malaysia, banyak di antaranya merasa malu. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan bahwa Malaysia tak butuh impor beras dari Indonesia, tapi di sisi lain, keluhan warga soal kelangkaan beras makin ramai di media sosial. Beras habis. Apa solusinya? Joget. Joget. Terima kasih Pak Ban, terima kasih Pak, terima kasih semua, terima kasih ya. Beras habis, live solusinya. Kerja joget, semakin hari semakin gerak kita nampak orang-orang Indonesia buat live sambil minta gift, minta donation, lepas tu diorang menari. Dan makin lama makin ramai tau. Bukan seorang ke, bukan satu kumpulan, dua kumpulan, aku tak tahulah berapa puluh kumpulan yang ada yang buat live untuk minta donation ni. Tapi kalau korang nak tahu, lagi-lagi orang Malaysia sebenarnya ada dark story di sebalik orang menari. Di sebalik orang-orang kampung ni ada cerita sedih sebenarnya. Sebab kalau korang perasan, bila korang masuk ke dalam live korang ni, diorang menari kan. Tapi kalau korang perasan, yang belah-belah belakang pun menari juga. Kumpulan yang lain, handphone yang lain, belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Macam satu kampung menari live sambil meminta duit ni. Sebenarnya ramai daripada diorang ni kerja petani dan diorang ni underpaid. Gaji diorang sangat-sangat sikit, sangat-sangat ciput guys. Memang betul-betul menyedihkan. Antara info yang aku dapat lepas aku research, aku tengok diorang dapat lebih kurang RM15,000 satu hari. Kau nak tahu tak berapa banyak tu? Lebih kurang RM4 ke RM5 satu hari guys. Guys, dekat Malaysia ni RM5 sejam pun tak dapat tahu. RM5 sejam tu memang kira engkau ni bos paling dujana lah. Sekarang pun paling minimum RM10 sejam. Tapi dekat Indonesia boleh dapat RM5 sehari sahaja. Sebulan diorang dapat 100 lebih saja ataupun beratus-ratus ringgit sahaja. Itu kisah sedih orang Indonesia. Jadi diorang ni memang dah tak ada cara lain, memang kena buat benda-benda macam ni lah. Wadidau live sambil mengharapkan orang-orang kaya, orang-orang dermawan untuk donate gift dekat diorang. Setiap kali diorang dapat donat, diorang akan menari. Donat ni sebenarnya RM2 je. RM2 ni nak kongsi berapa orang tu, cuba korang kira berapa orang. Okey, berapa banyaklah sangat diorang dapat sambil buat live ni. Sebab diorang kongsi ramai-ramai kan. Tapi diorang ni memang dah tak ada jalan lain. Sebab itulah kalau yang nampak diorang menari, kita sebenarnya tak boleh nak komen, tak payahlah menari, pergi cari kerja lah. Kerja pun tak ada weh. Kerja pun underpaid, kerja pun bayaran tak setimpal. Diorang dah tak ada solusi yang lain. Maka solusi untuk orang-orang Indonesia, joget. Jadi saya tak tahulah keadaan ini akan berubah ataupun tidak, tapi inilah sedihnya, realitinya kehidupan orang-orang miskin di Indonesia. Sebab itulah ada yang berhijrah ke Malaysia cari kerja dan sebagainya, dan ada yang tak mampu berhijrah tu, diorang joget. Jadi itulah sedikit cerita pasal diorang ni. Orang Malaysia pun bak komen dekat media sosial ni memang wajar sangat lah kadang-kadang. Kadang-kadang orang Malaysia ni dekat media sosial bila dia baik sangat-sangat baik. Tapi bila jahat memang kejam sangat. Tengok video trend Aisyah, trend apa tah wadidau apa joget apa tah yang dekat Indonesia, yang pelajar sekolah menengah dekat Indonesia dia buat masa perpisahan tu, video joget-joget tu. Cuba buka komen dia orang Malaysia.
oh selamat datang kilang kat Malaysia. Oh joget-joget pun lepas tu jadi pembantu rumah dekat Malaysia. Joget-joget pun jadi kuli dekat Malaysia. Bayangkan kalau orang lain, negara lain tengok video-video yang anak-anak kita buat dekat Malaysia ni, lepas tu dia cakap macam tu, bayangkan perasaan dia macam mana. Kita tak fikir langsung, itu masa depan negara dia, anak-anak orang tu. Entah yang joget-joget tu juga jadi Presiden Indonesia nanti. Nampak macam mana kalau macam tu? Kita tak pernah fikir. Kita ingat kita tinggi, tapi ada lagi yang tinggi dari kita. Kalau orang Singapura tengok video budak-budak dekat Malaysia ni, yang rempik-rempik semua, dia akan kata lah, selamat datang lah jadi buruh kat ini, jadi buruh dekat Singapura lepas ni. Dia akan cakap macam tu. Bunyi jangan, nanti kena ban lagi kamu. Saja cukup untuk diorang punya ni. Terjumpa lagi. Alright. Last. Janganlah adik. Topi. Orang baik. Pulau Rawa. Asam Jawa. Okey. Sebanyak 24 juta kampit beras putih tempatan PPT bersubsidi berharga RM26 bagi beg 10 kg akan mula dipasarkan di seluruh semenanjung Malaysia bermula 1 Mac ini. Ketua Pengarah Kawal Seni Padi dan Beras Dato' Badrul Hisham Muhammad menjelaskan bantuan ini disasarkan kepada 400,000 keluarga miskin termasuk 77,000 keluarga miskin tegar. Menurut Badrul Hisham, setiap ketua isi rumah KIR layak membeli maksimum 2 kampit beras bersubsidi bagi setiap transaksi. Peruncit akan menerima arahan khusus mengenai tata cara penjualan bagi memastikan bekalan beras disalurkan kepada golongan yang disasarkan. Beliau turut memaklumkan bahawa bekalan beras tersebut boleh diperolehi di 36,000 peruncit berlesen dengan keutamaan diberikan kepada kawasan miskin bandar. Katanya, beras bersubsidi itu turut akan diagihkan dalam tempoh 6 bulan menerusi projek rintis yang bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah mendapatkan keperluan asas dengan harga lebih rendah. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh budaya Indonesia, sekaligus menggambarkan keresahan warga tetangga akan krisis yang tak kunjung selesai.